Yang mahal ni chapati ni. Yeah, you want that kembung, okay? Assalamualaikum guys. Welcome to Niloufar Cooks. Special untuk Ramadan daripada Niloufar. Ramai korang nak tahu macam mana saya buat chapati hari-hari buat untuk Bilal Abbas. Hari ni saya nak ajar dan tunjuk exactly macam mana nak buat daripada step 1 sampailah the final step. Jom kita buat. I pakai beberapa jenis brand lah. Ada yang ala gapas, Atta. Okay, Atta, tepung Atta. 250 gram, okay? Chapati ni dia kena sabar. So, masuk air ni sikit-sikit. Okay, uli macam tu dengan lemah lembut. Sepatutnya sebelum masuk air, masukkan garam. Setengah sudu kecil of salt. Garam ya. Memanglah pakai tangan ni lambat sikit. Kalau korang ada mesin, mixer yang untuk dough semua tu, boleh pakai. Masukkan air lagi. 25 gram of olive oil. Dia akan jadi extra lembut. Kena make sure dia tak melekat kat tangan and then dia lembut. Bukan dia keras tau. So macam senang nak bentuk. And you buat bulat-bulat macam ni. Teknik bulat-bulat ni pun bila letak kat palm and then you punya tangan macam kena masuk-masuk macam tu lah bagi dia bulat. So dah ni letak palm kat situ. Okay. Kalau family I, dia akan makan chapati ni dengan sayur goreng, dengan dal, dengan kacang kuda. Tapi kalau anak-anak I, hari-hari Bila akan makan chapati dengan madu. Kalau Abbas makan chapati dengan susu kambing. So macam very Pakistan lah. So kita pakai tepung all-purpose untuk buat ni. Okay. Tak contoh. Dan you kenyek dough ni. Dan kita akan so dah macam ni, dah nipis. Tak nak nipis sangat dan tak nak tebal, of course. Nak tu tebal, atas tebal. Okay, you can still see your tangan kan, bayang-bayang tu, so okay lah. So chapati, tak payah pakai minyak kalau I. Kena make sure kuali betul-betul panas. Okay, baru letak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tunggu biar sampai ada the bubble. Api kena kuat. Kalau api tak kuat, dia keras. Ni good sign kalau dia gembung. Ni yang kena masuk ni. Yang mahal ni chapati ni. Yeah, you want that gembung, okay? So, dah siap. Yeah. There you go. Alhamdulillah. Chapati ni korang kena try, kena buat, kena tag me and Niloufar, okay? Boleh cuba untuk sahur ataupun untuk buka puasa.